Mengapa Public Gold menggalakkan pembelian emas secara online, bukannya belian secara terus di kedai atau cawangan Public Gold? Jika kita bandingkan harga emas Public Gold dengan kedai emas yang lain, emas Public Gold ternyata lebih murah. Bagaimana Public Gold boleh menawarkan harga yang lebih murah berbanding dengan kedai emas? Pertama sekali, Public Gold adalah pengilang, bermakna harga yang ditawarkan tidak melalui orang tengah. Berbeza dengan kedai emas, majoriti tiada kilang sendiri dan mereka perlu tinggikan harga emas yang mereka dapat dari kilang untuk dijual. Kedua, bila ada cawangan yang menjual emas, banyak kos operasi yang perlu ditanggung. Kos sewa, pekerja, security, insurans dan sebagainya. Sebab itu harga di kedai emas juga tinggi untuk menampung kos operasi kedai berbanding dengan Public Gold yang hanya fokus pada jualan secara online. Ketiga, dengan penjualan secara online, Public Gold memberi peluang kepada semua orang seluruh dunia untuk dapatkan harga emas yang sama. Bayangkan jika cawangan hanya ada di bandar, orang di luar bandar sukar untuk ke cawangan. Ini juga memudahkan orang kurang upaya dan orang yang sibuk untuk tidak sempat untuk ke kedai emas dapatkan emas mereka. Public Gold masih memberikan fasiliti kepada sesiapa yang ingin dapatkan emas secara walk-in, iaitu di Menara Public Gold Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Tetapi jika anda ingin menabung emas dengan cara yang mudah, murah dan patuh syariah, anda boleh sahaja menabung dan membeli emas secara online dan emas ini akan dihantar ke rumah anda secara pos atau ambil di cawangan Public Gold jika berat emas lebih dari 22 gram. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.